Okey guys, hari ni kita berada di bandar bersejarah negeri Melaka. Okey guys, hari ni apa kita akan buat kat Melaka ni, kita akan buat random magic dekat public. So kita akan cari orang random dan kita buat perform magic. Sebelum kita buat simple-simple. So today kita akan buat magic beginner. Kita nak buat magic apa? Korang kena tengok sekejap lagi. Sebelum korang tengok, aku nak korang tekan like, subscribe and share. So now let's go. Okay guys, yang mana pergi Melaka korang wajib pergi kedai ni. Sebab apa? Kedai ni dia murah. Apa yang murah? Dodol je. Dodol dia kira 1 kilo, setengah kilo. 1 kilo yang besar ni, setengah kilo yang kecil tu. Selain pada dodol, dia ada jual craft tangan, ada jual snack, jajan dan macam-macam lagi. Kalau korang pergi sini dan beli, memang berbaloi. Guys, sebenarnya kita orang tukar planning. Ikutkan kita buat kat Bandar Melaka, tapi kita tukar planning, kita buat kat Kelabang. So, sebab apa? Sebab meriah guys. Sebelum kita perform, kita layan JJ dulu. Let's go. Okay, kita mulakan dengan abang ni. Okay, siapa abang nama bang? Wan. Dari mana semua? Saya boleh nilai. Nilai. Wish. Okay, saya nak abang sebut stop boleh? Okay, stop. Okay, ambil. Jangan tunjuk saya, tunjuk kat kawan dan tunjuk kat kamera. Okay. Okay. Ingat bentuk dan nombor termasuk color. Okay. Okay, saya akan letak di sini. Apa saya akan buat? Saya akan pecahkan ikat ni secara random. Saya tak tahu kat awak kat mana sekarang. Mungkin kat tengah, mungkin kat bawah, mungkin kat atas. Betul tak? Sebab saya dah shuffle macam ni. Okey, sekarang ni saya nak buka satu keping kad daripada atas. Tak tahu kat apa? Okey, ni kat awak tadi ke? Bukan. Bukan. So, give your hand, buat macam ni. Apa saya nak cakap, apa kita bayangkan kat tu dan kita yakin ia akan berlaku pada diri kita. Imagine your card. I snap. Open. Tunjuk. Okey. Mission complete. Tak nak. So, on tak on korang? Boleh? Boleh. Korang main kad Kalau saya pakai kad boleh, kad korang boleh? Tapi kat ni lah. Astaghfirullah. Lah, saya sikit tengok sikit. Lah. Kad ni aku ingat daun teruk. Aduh. Okey, sebelum kita makan, saya nak show semua kad ni semua yang lain, betul? Semua boleh nampak. Okey. Saya nak abang ni bang. Saya stop bang. Okey, stop. Ambil. Okey, jom sekali. Okey. Okey dah Bagi saya. Okey, ingat bentuk dan nombor. Okey. Saya akan letak di sini. Apa saya akan buat sekarang? Saya akan pecahkan kad ni secara random. Saya tak tahu kat abang kat mana, mungkin kat tengah, mungkin kat bawah, mungkin kat atas. Sekarang ni saya nak buka satu keping kad daripada atas. Okey, sekarang ni saya nak buka satu keping kad daripada atas. Okey, ni kat tadi ke? Salah. Salah. Seriously? Okey, give your hand buat macam ni. Salah bang Okey. Saya akan pusing balik macam tadi saya cakap. Apa kita bayangkan kat tu dan kita yakin ia akan berlaku pada diri kita. Imagine your card. I snap. Open. Yeay. Aku nampak. Okey, kita try. Okey, kita try. Okey. Aku nampak. Okey. Joker ni dia satu je tau. Okey, saya pusing balik. Boleh tak bang buat macam ni bang? Pegang je. Stay macam tu, jangan buat apa-apa. Letak di tengah bang. Boleh tengok? Tak boleh. Boleh tengok. Okey. Okey. Show. Okey, kali ni dia dah. Okey, ingat bentuk dan nombor. Okey, abang uji sekali boleh tengok ah. Okey, mantap. Sekarang ni saya akan pecahkan kad ni. Dari mana semua ni? Dari mana semua? Johor. Seriously? Saya ni Johor juga. Okey, saya dah pecahkan. Okey, saya nak abang ni. Saya nak abang bayangkan kat tadi dan sebut stop mana-mana je. Stop. Nah, ambil. Tu kat tadi je. Salah? Seriously? Awak buat saya suspend. Okey. Sekarang ni kalau awak perasan, Joker ni salah betul. So macam mana dapat kat tadi? Senang sahaja. Saya ambil, saya just shake. 1, 2, 3. Nah bang. Normal, tak ada apa-apa. Confirm M4.
Okay, saya ketepikan jap. Ada 4 betul Kita kat sini ada 2 hitam, 2 merah. Normal. Sekarang ni saya nak buka satu keping kad daripada bawah. Saya nak abang ni bang. Buat macam ni bang. Okay, sekarang ni saya nak buka satu keping kad daripada bawah. Warna hitam betul? Hitam. Saya akan pusing balik dan letak di atas tangan. Biarkan saja. Okay, saya nak abang tekan macam ni bang. Okay, jangan bagi terbang. Okay, ada lagi satu keping kad. Boleh tengok? Tak boleh bang. Oh, tak boleh. Ada sebab tau. Sebab warna hitam ni saya akan pusing balik. Saya pusing balik dan letak di atas tangan. So sini dua warna hitam. Ice net. Saya sentuh sini, Confirm hitam Okay, buka atas sekali. Buka dua-dua. Okay, warna hitam tu masih di tangan saya. Macam ni. Saya tunjuk baru 10%. Okay guys, so hari ni kita dah settle buat konten dekat Kelebang, negeri Melaka. So kita macam-macam reaction orang tengok magic aku. Okay, so itu sahaja untuk hari ni dan kita akan jumpa next episode. Let's go.